Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semuanya. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri semua pada sahabat semuanya. Kalau ada saya tercakap kasar bahasa, saya minta maaf zahir dan batinnya dari saya. Okey. Kita berjumpa lagi di channel Masukkan Noriana. Saya nak sharekan resipi simple je, resipi masak nasi biryani ya. Okay, ni beras basmati 2 kilo ya. Ni saya rendam dalam 2 jam. Ni saya masukkan dalam kumbar ya. Ni bahannya untuk tumis ya. Ni halia, bawang putih, bawang besar ni saya blender dia. Saya masukkan daun pandan ni, bawang besar 1 biji saya hiris. Ni saya masukkan pati ayam. Ni buah keras 3 biji, ni 4 sekawan ya. Okey, saya masukkan rempah biryani Faizah. Okey, ni saya masukkan kesmi hitam, saya dah siap goreng ya. Ni kesmi kuning ya. Ni gajus, saya masukkan margarin sedikit. Ni minyak sapi, susu cair 1 tin ya. Okey, ni saya blender bahagian ni dulu ya. Bawang merah, bawang putih, halia ya. Bawang merah besar ni saya masukkan 2 biji ya. Halia 2 inci. Bawang putih dan 6 biji ya. Blender dulu mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya masukkan margarin dulu ya. Margarin dalam 2 sudu. Ni masukkan minyak sapi ya. Minyak sapi ni ada sedikit saya campur dengan margarin ya. Okey, saya masukkan ni 4 sekawan dulu ya. 4 sekawan dengan bawang hiris ya. Bawang hiris besar ni 1 biji ya. Nampak tak bawang puyuh besar sangat ya. Nanti kalau kita masak puyuh kecil, kalau masak nasi biryani ni dia macam apa? Takut macam tak masak kan kalau kita guna puyuh kecil kalau masak nasi biryani. Kalau masak masak beras basmati banyak ni. Kita guna puyuh besar je lah. Ni saya masukkan daun pandan lah. Daun pandan dalam 3 helai ya. Buah keras saya masukkan 3 biji. Sekarang ni kita boleh masuk bahan blender tadi ya. Bawang merah, halia, bawang putih ya. Ni kita tumis hingga kekuningan ya. Tunggu naik bau je dah. Okey, tumisan dah naik bau, kekuningan ya. Kita boleh masuk ni. Ni saya masukkan ni pati ayam 2 biji ni ya. Pati ayam. Ni rempah biryani ya. Saya masuk 4 sudu ya rempah biryani. Masak rekah je, simple je masak ya. Kita kacau dulu. Tumis dulu ya. Masukkan kesmi.
Okey, saya masukkan susu cair. Susu cair ni saya masuk 1 tank ya. 2 kilo beras biryani ya. 2 kilo beras basmati saya masuk 1 tank susu cair. Beras ni saya terus masuk dalam periuk je. Ni saya masuk perasa garam ya. Perasa garam dalam 2 sudu dia. Bagi dia rasa masin. Saya matikan api dulu, dah boleh masuk beras ya. Kacau dulu bagi rata. Lepas tu boleh masuk air ya. Kacau pelan-pelan je. Sebab ni kita takut beras dia patah. Okay, saya guna sukatan air ni ya. Masukkan ni 1. Ni masuk 2 ya. Kacau dulu. Saya suka lagi suku ya. Ni guna sukatan air ya. Agak-agak layah masuk air tu. Kacau ya. Kacau pelan-pelan dulu. Okay, kita tutup ya. Tutup ni. Tunggulah dia masak ya. Okay, kita coba buka ya. Dia masak dulu. Dia masak ya. Kita buat lubang. Kita masuk pewarna ni. Pewarna oranye. Lubang ya. Masukkan lubang ni. Ini kita tutup balik. Okay, tengok ya, cuba tengok ya, nasi dah masak tu. Alhamdulillah, masak kacang ni. Warna ya, sudah kacang tu pelan-pelan ya. Ni kita boleh masuk sini ya. Saya masuk ke sini lagi yang belah atas ya. Di atas. Ni gajus. Bukan gajus. Daun apa ni? Daun ketumbar ya. Daun ketumbar. Dia masak ke kawan. Kita tutup balik ya. Alhamdulillah, kawan dah masak ya, simple je masak nasi biryani. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.